untuk video ni aku nak cakap sikit kat korang. Disebabkan Ai dah buat aku macam-macam, dia dah beri aku segalanya dengan 800 lebih dia belanja aku. Inilah contohnya beg, baju dan sebagainya. Dan aku akan balas balik masa hari jadi dia bulan 8 nanti. Korang tak ada, so tak boleh nak. hey. Thank you. Oh, special. Jidat guys. Tunjuk. Jidat. Wow, special ni. Woo! Oh my god. Kenapa? Abang. Aduh, susah. Kau main lagi apa? Kau main lagi apa? Thank you lah. Macam main handal lagi. Paling special. Kenapa? Akak. Okay, Akak. I mengharap sesuatu. Ini double-double lah. Kaki dia lah. Kalau ikut kotak, memang barang tu. Dah ke? Macam mana kau tahu? Ai nak mana mereka ni? Masih ya semua. Mama? Oh, terima kasih Mama. Ada pun mana-mana. Semana buat. Terima kasih semua. Buat segan. Cahaya mentari di pagi hari, sinarnya kaburi pandanganku ini. Birthday palsu. Akak. Birthday palsu. Aku nak cakap. Sampai lagi. Tapi mengapa Happy birthday Daddy. Selamat jadi Ai, semoga panjang umur, murah rezeki. Birthday Ai. Punya gesture lah. Happy birthday Pak Su, semoga panjang umur, murah rezeki. Happy birthday Su, semoga semuanya baik-baik untuk awak. Happy birthday Pak Su. Bye bye. Bye-bye. Terlalu rindu
Hello and what's up guys? Korang ingat lagi tak? Waktu hari jadi aku tu, aku dibelanjakan oleh Ai sampai RM800. Aku boleh pilih apa saja yang aku suka dekat mall tu. Sampai korang tengok waktu tu Ai dah kepenatan. So hari ni aku nak balas balik. Untuk hari jadi dia bulan 8 ni adalah sama juga dengan jumlah dia RM800. Disebabkan hari jadi dia tu, aku akan ajak dia pergi mall, pergi shopping, dan dia akan pilih barang apa je yang dia suka dengan menggunakan duit ini. Yang penting kena habiskan RM800 dalam satu hari. Jom kita tengok apa yang dia pilih dengan menggunakan duit ini. Apa barang yang dia nak sepanjang kita berjalan untuk hari ni. Let's go! Okay guys, sekarang kita dah sampai mall MP Melaka Perit Melaka Perit kan? Memang perit kan? Kita sekarang dah sampai kat MP Melaka. Nak cari hadiah untuk budak ni. Kita dah habis tawak dekat MP ni. So kita akan pindah ke sebelah. Kita akan pergi DP. Terima kasih Mami belanja hadiah-hadiah sampai RM800. Terima kasih. Okay guys, alhamdulillah semua settle dengan agak sekejap jugalah settlenya. Ai dapat barang dia dekat sini, dekat MP, dekat DP Melaka. Sampai situ saja video vlog birthday Ai untuk kali ni. Korang jangan lupa, minggu lepas aku ada post video Ai berjogging. Jangan lupa tonton video tu. Aku akan letak link video tersebut di ruangan description. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Dan jumpa lagi di video akan datang.